Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zinurah Majidah binti Azam Fahabi, wartawan cilik PPM dari Sekolah Kebangsaan Kementah. Pada hari ini, saya sangat berbesar hati kerana dapat mewawancara Guru Besar SK Kementah iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Haji Baba yang merupakan seorang tokoh dan juga seorang pemimpin yang memberi inspirasi kepada seluruh warga SK Kementah. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama saya. Baiklah Cikgu, boleh Cikgu ceritakan secara ringkas tentang latar belakang Cikgu sebagai seorang pendidik? Okey, terima kasih Zinirah Majidah selaku moderator pada tengah hari ini. Tahun 2025 merupakan tahun yang ke-35 perkhidmatan saya sebagai pendidik. Saya mula bertugas sebagai seorang guru bermula pada tahun 1990. Sejak daripada tahun 1995 lagi, saya telah dilantik sebagai penolong kanan core curriculum, kemudian penolong kanan HEM, kemudian penolong kanan curriculum, sehinggalah pada 2016 saya telah dilantik sebagai guru besar di beberapa buah sekolah di Kuala Lumpur. Pada Cikgu memimpin sekolah ini, apakah kejayaan atau pencapaian yang paling membanggakan Cikgu? September ni nanti genap saya 2 tahun berada di SK Kementah. Dalam tempoh 2 tahun itu, saya telah menetapkan beberapa KPI ataupun sasaran. Antaranya ialah menyediakan infrastruktur pendidikan untuk warga SK Kementah. Alhamdulillah, KPI yang saya tetapkan itu telah mencapai. Antaranya ialah menyediakan prasarana ICT untuk kegunaan para guru. Kami menyediakan peluasan capaian internet. Kemudian saya mencari dana dengan bantuan PIBG, menyediakan smart TV, dan Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kita telah mencapai 100% menyediakan smart TV di dalam kelas untuk membantu ataupun menjayakan dasar pendidikan digital di sekolah ini. Cikgu, kita semua maklum bahawa isu buli di sekolah sering dibincangkan dan sangat membimbangkan. Boleh Cikgu kongsikan apakah cabaran utama yang Cikgu hadapi dalam memastikan murid di sekolah ini sentiasa berdisiplin dan bebas daripada gejala buli? Memang buli merupakan satu isu yang hangat diperkatakan. Lebih-lebih lagi sejak berlakunya isu adik Zara Khairina, cabaran utama saya di sekolah ini untuk memastikan buli tidak berlaku, yang pertama sekali ialah masalah daripada murid-murid yang agak agresif, yang bila kita cakap, kita nasihat, hari ini mungkin dia buat tapi besok dia akan ulang balik semula. Dia lupa balik apa yang kita nasihatkan. Yang keduanya, murid-murid ini mungkin kurang kasih sayang. Jadi dia nak melepaskan geram dia ataupun nak buat sesuatu tu untuk rasa macam kepuasan diri dia. Jadi dia kenakan kawan dia, dia buat sesuatu benda yang di luar dugaan kita lah. Itu antara cabaran-cabaran dia. Sebab kalau nak ikutkan daripada segi cabaran untuk mendisiplin murid ni, kalau kita nak rotan pun tak ada masalah. Tapi sikap itu sendiri. Nak kata degil pun kadang-kadang bila berdepan dengan saya, dia insaf, dia bertaubat, tapi besok dia juga yang datang jumpa kita lagi, maknanya masih berulang. Ada ibu bapa yang tidak menerima hakikat. Bila kita panggil mak ayah untuk berbincang tentang masalah disiplin anak ni, ada ibu bapa yang tak boleh terima dan dia masih lagi backup anak-anak mereka. Kononnya anak dia tak terlibat, anak jadi dia mangsa, jadi kambing hitam dan sebagainya. Jadi ini antara isu-isu yang selalu dimainkan oleh ibu bapa. Cuma sekarang ni seperti mana yang kementerian arahkan, isu buli ni tak boleh disorok, perlu diketengahkan dan perlu diambil tindakan. Jadi sekarang ni arahan yang kami terima, kita akan ikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Apakah usaha dan peranan Cikgu dalam mengatasi cabaran ini? Pelbagai tindakan ataupun intervensi yang telah kami ambil, antaranya ialah memberi kesedaran kepada murid-murid ini. Baru-baru ni kita dah panggil pihak polis untuk beri ceramah. Kita juga pernah panggil pihak penjara untuk memberi ceramah juga. Kalau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan boleh dipenjara dan bagaimana kehidupan di penjara dan sebagainya. Guru-guru kita nasihatkan supaya selalu memahati murid-murid dan ambil tindakan tegas. Laporkan segera dan jangan biarkan begitu saja supaya tidak ada pembuli dan tidak ada yang dibuli. Cikgu, apakah harapan Cikgu terhadap murid-murid serta sekolah kita pada masa hadapan? Sudah tentu harapan saya ialah nak untuk melihat sekolah ni terus berjaya, terutamanya anak-anak didik saya dalam semua bidang yang mereka ceburi, dan sekolah merupakan tempat yang selamat. InsyaAllah saya selaku guru besar akan pastikan bahawa sekolah ini ialah seperti taman-taman syurga, yang mana ilmu yang baik untuk masa depan mereka boleh digali. Saya akan pastikan mereka semua seronok datang sekolah. Terima kasih Cikgu atas pengalaman, nasihat dan harapan yang dikongsikan. Sekian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.